الله أكبر الله أكبر. Okey, Puan Zuhara, Ya Ustaz, saya ada. boleh baca please dalam bahasa InsyaAllah. Melayu. Beberapa kaedah diambil dari ilmu fikah dan isyak, dengannya diketahui oleh mengenai ketentuan bahagian orang yang mempunyai hak terhadap harta yang ditinggalkan mayat dan bahagian masing-masing waris daripada waris itu. Ya, bagus. Itu definisi yang kedua. Tapi sama, di sini just tambah ilmu hisab. So, dalam ilmu faraid ialah macam kaedah-kaedah dalam fiqh dan juga hisab, matematik. Sebab macam mana kita dibahagi harta pusaka, kita guna matematik. Tapi basic, bukan yang lebih susah insyaAllah. Yes, yang lain semua kita sudah sebut. Ilmu faraid insyaAllah akan kita akan tahu siapa yang boleh dapat menerima pusaka, siapa yang tidak, dan juga berapa yang setiap orang ambil. Okey, di sini faraid atau faraid, faridah jam'u faraid jam'u faridah itu sudah sebut dalam whiteboard. Kita faridah, apa maksud faridah literally dalam bahasa Arab? Faridah ialah nasib atau hak untuk setiap orang waris atau mewarisi. Okey, soalan sekarang, berapa faridah ada dalam Al-Quran atau berapa faridah dalam ilmu faraid? Berapa faridah guys? 6, yes, excellent. So 6 faridah. Hai Rina, boleh sebut 6 faridah? 1/3, 1/4, Okay. 1/6, 1/8, 2/3. Satu lagi 2. 1/2. Ya. 1/2 ialah banyak. 1/2 itu ialah setengah harta pusaka. So ada orang yang boleh ambil setengah harta pusaka. Kalau yang si mati letak atau yang si mati ada 100,000 ringgit dalam account bank, so ada yang dalam mewarisi boleh ambil 1/2, setengah, so 50,000 ringgit. You see, so this is faraid. So berapa, sekali lagi, berapa faridah ada? Ada 6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Setiap faridah itu untuk setiap, bukan untuk setiap, untuk khusus mewarisi. Ada orang-orang yang waris 1/2, ada orang lain yang waris 1/8. Itu insyaAllah akan belajar dalam buku ini insyaAllah. Okey, seterusnya di sini dalam page muka surat ini, muka surat nombor 3, cakap apa maksud faridah. Kita sudah menjelaskan itu dan sudah belajar. Dari perkataan faridah, dari mana? Dari ayat dalam Al-Quran, fanisfu ma faradtum. Itu dari Al-Quran. Juga ada ayat lain, faridatan minallah. Sumber perkataan faridah dari Al-Quran. Dan juga itu apa maksud faridah? Makna faraid pada syarak istilah ialah nasibun muqaddarun syar'an limustahiqihi. Kalau irtinya bahagian yang diletakkan, ditentukan pada syarat bagi orang yang berhak menerimanya. Ya, excellent. Itu apa maksud faridah atau faraid literally. Itu apa maksud faraid. Ada 3 perkara dalam definisi ini. Puan Nuzihah, please. Puan. Boleh Ustaz. Okay. Faraid adalah jamak daripada faridah. Bagus. Dengan makna mafruḍah. Perkataan ini diambil daripada perkataan faradah.
menurut ahli loghat farada adalah bermakna sesuatu yang ditetapkan atau yang ditentukan, atau dalam bahasa Arabnya at-takdir. Makna ini adalah berdasarkan firman Allah, fanisfu ma faradtum. Artinya, maka mereka berhak mendapat separuh dari apa yang kamu telah tetapkan. Betul, Ustaz? Okey, bagus. Tapi definisi ilmu faraid itu apa maksud faridah? Tapi faraid, ilmu faraid, apa definisi dia yang Ustaz yang kita sebut ada 3 perkara. Perkara yang pertama ialah kita akan tahu siapa. Boleh terus? Please. Sesuatu ilmu yang kita dapat ketahui orang yang menerima pusaka. Okey, itu perkara Dan yang orang- pertama. Perkara yang kedua. Dan yang tidak dapat menerima pusaka. Yes, so ada orang-orang yang walaupun mereka keluarga tapi tidak dapat menerima pusaka. Contoh, bagi contoh atuk ayah ibu atuk saya, tapi dalam faraid dia tidak ada hak dia. Okey, itu contoh walaupun dia dalam keluarga. Okey, yang ketiga, please Puan, boleh terus? Kadar yang patut diterima oleh tiap-tiap waris. Yes, bagus, excellent. Selepas kita tahu siapa ambil dan tidak ambil, berapa atau kadar yang dia ambil. 1/2 atau 1/3 atau beberapa. Excellent. So, itu definisi dia, guys. 3 perkara. Fokus dalam 3 perkara. Okey, kita masuk ke chapter lain, chapter baru. Sebelum kita masuk ke chapter baru, ada soalan sebelum tu? Ustaz, boleh ulang balik tak definisi Ustaz? Saya tak faham. Okey, kita balik ke definisi. Okey, itulah. Dalam bahasa Arab, ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarith wa miqdaru kulli warith wa kayfiyatu tawzi'. Artinya sudah baca itu kan. Okey, dalam definisi ini, dalam definisi ilmu faraid, itu definisi dia. So kalau dalam exam kata bagilah definisi ilmu faraid, bagi itu page 1 dalam bahasa Melayu. Dalam definisi ini, macam Puan sebelum tu sebut, ada 3 perkara. Perkara yang pertama, kita akan tahu atau diketahui orang yang menerima pusaka, itu perkara yang pertama. So, dalam ilmu faraid, kita akan belajar siapa orang yang menerima pusaka. Siapa mereka? Saya sebut ada 15 orang lelaki dan 10 orang wanita. Okay guys. Siapa mereka? Itu akan belajar insyaAllah secara khusus. Perkara yang kedua dalam definisi ini, kita juga akan belajar atau akan tahu siapa orang yang tidak dapat menerima pusaka. Itu perkara yang kedua. Sebab mesti tahu siapa ambil, siapa tidak. Sebelum kita bahagian atau dibahagi harta pusaka. Perkara yang ketiga, kadar yang patut diterima oleh semua mereka. Kadar. Itu faridah. Okey, sekarang saya tahu 15 orang lelaki yang boleh dapat menerima harta pusaka. Sekarang berapa saya bagi untuk setiap orang dari mereka? Saya bagi 1/2 atau 1/3 atau 1/8 atau berapa? Itulah dalam ilmu faraid yang kita akan belajar dalam ilmu faraid. Definisi ini sudah jelas atau belum? Jelas, alhamdulillah. Okey, so sekali lagi dalam definisi ada 3 perkara itu. Fokus dalam 3 perkara sahaja. الله أكبر